Hari ni cuaca snowy. Hujan. Kita ke mana ni? Ke IOI Mall. Actually, I wanted to buy my cats, my kids. I'm not call them as a cat. Pakaikan perfume dulu. Nak belikan dia punya cat tree. Anak aku punya rumah. Tapi tempat tu agak jauh. Hujan. So tak dapat lah. Ada tak improvement I? Cantik. Mantap. Alright, so kita dah keluar daripada rumah menuju ke IOI Mall. Rambut dia, rambut influencer tadi. Ya. Selepas pakai mask, cantik rambut dia. Sushi kemaran. Ada apa situ? Konsert ke? Wow. Aku rasa dia nak set up untuk apa tu, tahun baru ni. Dia nak buat sambutan tahun baru kat sini. Aku assume lah, aku assume. Siapa design? Oh tak, design daripada tim pembangkang, bukannya design daripada... Yalah, lepas semua ide ada lah tu motif tu. Of course. Silap. Sebab apa? Tak, selesai semua. Selesai Semua dia tak? Masih tak? Kemasin dia dia kemasin saya tak suka dia punya citrusy. Oh. Okay, you punya apa tadi? Dia ikut baru kan? Dia bawa yang tahu dia punya perempuan kan? Perempuan. Dia tak muzik. Dia suka cakap orang. Cakap? Tak cakap. Okay, you lah. Bus. Tak. Okay, I lah. So, keseluruhannya Mimi menang. Mimi sama ada Mimi power gila ataupun jawapan aku yang senang sangat. Senang sangat untuk diramal. I'm the power. Okay, dia power. Zaman-zaman masa pakai pomade dulu. Dulu pakai jenama ni. Wangi. Tu si siapa? Baby T bagi voucher RM50 off. Ya. Tapi kena spend 300.5. 300. 300. Ampun. Banyak kot. Sephora punya cashier counter kecil nak mampus. Macam tu ke? The fuck? Kedai CX Sex. Siapa yang mencari Switch second hand boleh dapat. Paling rendah kat sini boleh dapat 700. Not bad. Kalau yang Switch tu paling rendah kat sini 2050. PS5
1,800 boleh dapat lah. Okay. Selamat. Aku tengah nak cari controller yang sesuai untuk nak main dekat laptop. Mungkin yang ni lah. Macam mana lagu adik? Wah, lagu adik. Okay, so kita dah balik rumah. Tak sangka kita spend time for hours and half juga dekat IOI Mall. So kawan-kawan boleh datang ke IOI Mall. Tomorrow dia ada countdown New Year, kawan-kawan ya. Kan dekat sini kita ada Proton. Siapa nak feel rasa nak EV car sekarang ni, kat sini ada servis dan juga dia punya showroom. Test drive sekali lah. Test drive sekali. Okay. Boleh lah. Okay. Tapi nanti ni copyright. Ada Roblox pula depan tu. Kita Cakap hari balik. ini menghabiskan voucher pemberian daripada Baby T. Terima kasih Baby T. Terima kasih Baby T. Voucher bernilai RM50. Ya. Voucher itu perlu dihabiskan dengan pembelian minimum RM300. Banyak pun RM100. Okay. Tapi tu lah barang-barang kat Sephora pun. Sephora. Kampung sangat. Sephora pun 100 lebih kan. Ya, 100 lebih. So, dengan brand tu saya dapat membeli kita punya brush. So, ni adalah Brush show. Jom kita cuba berbahasa Melayu. Macam mana dia? Brush ni, brush dalam bahasa Melayu blush kan. Bros. So, pemberian itu kita membeli berus. Berus makeup berharga RM115. So, kalau 3 barang je, so dah 300. So, tolaklah RM50. So, adalah rare, something rare. Apa dia? Doors opener. Selena Gomez. Tengok siapa yang muncul kat pintu depan ni. Yang balik budak penakut. Yang buru je, takut. Macam tu. Hai sayang. Mana dia? Oh tu. Oh, potato. Hai. Ni budak ni. Mami ada beli. Tak ada keluar adik. Adik, kau betul. Tu, Mami beli. Kau ketuk, akulah ni. Pergi adik. Adik. Cik, Tengok Mami apa? beli ni. Adik, sini. Adik. Adik. Tu, Mami beli apa tu? Puput. Ya kan. Lah, dah dia nak duduk sebelah. Nampak ni. Dah. Dah dah. Adik, burung mana ada dah? Menyorok apa lagi? Cucu. Kau ketu. Nampak sayang. Atas dekat adik punya tu, okey? Kau ketu. Kau ketu. Zeki? Zeki? Ni, Mami beli mahal tau Zeki? ni. Tak ambil kan? Ya. Soft toys. Tak boleh keluar, tak boleh keluar. Malah. Ni tu. Okay, bye. Sekian saja vlog untuk hari ini. Bye, Dek. Kau ketuk. Akulah ni. Bye. Kau ketu.